Zaman dulu kan, pada awal tahun 2000 macam tu, adalah satu company ni. Nama dia Blockbuster. Zaman dulu ni bukan macam zaman sekarang. Waktu ni kalau orang Amerika nak tengok movie dekat rumah, mereka akan singgah ke Blockbuster. Blockbuster pun waktu ni ada dekat 9,000 cawangan seluruh Amerika. Dia ibarat McDonald untuk penggemar movie. Kalau kita dekat Malaysia ni, dia ibarat macam Speedy lah. Berjam duduk kat kedai tu, duduk belek-belek movie apa nak tengok kan. Tapi, bisnes model mereka ni lain sikit. Kalau Speedy hanya menjual cetakan original, Blockbuster ni pula buat servis untuk menyewa movie. Ibarat macam kita duduk punya buku dekat library macam tu lah kan. Bisnes model Blockbuster ni punyalah berjaya dulu. Sampai boleh menjana revenue sampai berbilion-bilion dolar. Gila punya banyak nak abak dekat hang. Nama Blockbuster ni pun cukup ikonik oh. Sampai sekarang, kalau ada movie yang meletup keluar, mereka akan panggil movie itu sebagai blockbuster. Ramai orang expect blockbuster ni akan kekal sampai bila-bila. Dan dia akan menjadi satu tradisi keluarga untuk singgah waktu gathering ataupun waktu holiday. Tapi sekarang pada tahun 2025, blockbuster daripada 9,000 cawangan sekarang hanya tinggal satu sahaja. Dan menjadi sebuah muzium sunyi yang hanya sekadar menjual barang-barang retail untuk kenangan. Assalamualaikum semua, bersama aku lagi dalam channel Laksamana Kaulin. Cerita ni bukanlah hanya sekadar hiburan semata-mata. Tapi cerita ni boleh jadi satu pengajaran untuk hampa yang minat kepada bisnes. Macam mana bisnes model yang disukai ramai dan mempunyai 9,000 cawangan boleh runtuh dalam sekelip mata. Dan keruntuhan ni ada kena-mengena dengan Netflix. Ini adalah Blockbuster yang ditubuhkan pada 1985 oleh David Cooks. Dia buka first branch dia pada Oktober 1985 di Dallas, Texas. Bisnes model dia, mereka beli movie banyak-banyak secara longgok. Lepas tu mereka sewakan kepada orang ramai sampailah dapat keuntungan daripada hasil menyewa. Tapi keuntungan paling besar mereka adalah pada late fees, atau bahasa Melayu dia, yuran lewat. Hampa kalau menyewa, hampa kena pulangkan balik dalam certain masa. Untuk pastikan semua orang ikut benda ni, maka terhasillah sistem late fees. Pada awal tahun 2000, Blockbuster ni adalah satu bisnes yang kukuh yang boleh dikatakan menjana keuntungan sampai 6 bilion dolar setahun. Tapi dalam waktu mereka tengah selesa ni, ada satu bisnes model yang tengah mewujudkan dirinya, iaitu Netflix. Dua orang founder, Reed Hastings dan Mark Randolph, mereka cuba nak masuk market penyewaan movie. Tapi market mereka ni beza sikit daripada Blockbuster. Pada awalnya, mereka buat sewa movie secara post. Hang pilih movie dekat website. Lepas tu, mereka akan hantar terus dekat rumah hang melalui post. Lepas dah habis layan, hang masuk balik dalam sampul surat. Lepas tu, hang post balik kepada Netflix. Tak perlu keluar rumah. And yang paling penting, tiada late fees. Tapi Netflix ni, mereka tak ada niat pun nak bersaing dengan Blockbuster. Instead, mereka approach Blockbuster. Dia ajak bekerjasama. Mereka ni nak join Netflix kepada Blockbuster dengan harga 50 juta dolar. Tapi Blockbuster sikit pun tak pandang pada Netflix. Blockbuster gelak aja dekat Netflix. You serious? Pada pendapat Blockbuster time tu, siapa je yang sanggup tunggu movie lama-lama? Orang lebih prefer untuk dapatkan DVD secara cepat. So bagi Blockbuster, Netflix ni tak ada masa depan. So di sinilah bermulanya kesilapan besar Blockbuster. Depa terlalu ego dan terlalu selesa dengan sistem late fees depa. Mana taknya? Late fees tu saja dah menjana pendapatan sehingga 800 juta dolar. Tak lama lepas tu, Netflix ni makin lama makin maju. Lepas sistem post ni berjaya, mereka terus buka langkah seterusnya, iaitu streaming di internet. Hampa tak payah keluar rumah, hampa tak payah menunggu. Buka website dia, terus pilih saja movie apa yang hampa nak tengok. Blockbuster pula, mereka masih anggap orang akan kekal dengan kedai fizikal. Lambat sangat buat perubahan. Mereka tak expect perubahan internet ni sangat-sangat laju. Time ni pun orang dah lebih prefer dengan Netflix sebab lebih pada consumer friendly. Kejatuhan Blockbuster ni bermula sebabkan Blockbuster ni nak sangat bersaing dengan Netflix. Blockbuster start partnership dengan Enron. Mereka buat sistem video on demand. Tapi mereka tak betul-betul komit pun dengan benda baru ni. Dah lah tengah berada dalam kerugian. Mereka mesti tambah lagi cawangan untuk penyewaan fizikal kopi. Sampailah si Enron ni bankrupt sebab tak dapat menjana pendapatan. Kalau lah mereka ni komit untuk berubah, mungkin Blockbuster ni masih ada lagi sampai sekarang. Mereka ni macam tak jangka lah yang perubahan teknologi internet ni sangat-sangat laju. Tahun demi tahun, Blockbuster mula hilang pelanggan. Daripada 6 bilion setahun, jatuh sampai 5 bilion setahun. Turun makin turun. Turun dan makin turun saban tahun. Internet pun dah semakin laju. Orang pun dah tak mau keluar rumah hanya semata-mata nak sewa movie. Overhead pun makin tinggi. Dan akhirnya, satu demi satu cawangan mereka tutup. Paling ironik sekali, bukannya Netflix yang bunuh Blockbuster secara agresif. Tapi Blockbuster sendiri yang tak dapat adapt dengan perubahan. Blockbuster bunuh diri sebab ego dan tak mau keluar daripada comfort zone mereka. Netflix pula, dari syarikat kecil yang kena gelak, sekarang dah jadi platform utama untuk dunia hiburan. Mereka dah start cipta original content. Macam Stranger Things, The Witcher, Narcos dan macam-macam lagi lah kan. Mereka bukan setakat jadi penyewa filem, tapi mereka dah start menerbit filem sendiri. Hari ni, Netflix dah ada lebih daripada 200 juta pelanggan setia seluruh dunia. Daripada konsep post DVD, sekarang dah jadi syarikat yang paling berpengaruh dalam dunia hiburan. Blockbuster pula tinggal satu je dekat Bend, Oregon. Kedai tu pun dah jadi muzium
nostalgia. Orang datang pun bukan nak sewa movie, tapi setakat nak ambil gambar untuk imbau kenangan lama. So, pengajaran dia dalam cerita ni, kadang-kadang dalam bisnes ni, yang paling besar tak selalu menang. Yang boleh menang adalah bisnes yang boleh adapt kepada perubahan masa dan juga yang boleh beri kemudahan kepada pelanggan. Blockbuster jatuh pun bukan sebab dia tak bagus, tapi dia jatuh sebab ego dia dan berasa selesa sangat dalam comfort zone. Mereka rasa yang mereka ni akan kekal lama dan mereka cuba tolak perubahan. Netflix berjaya sebab mereka berani untuk mencuba benda baru walaupun pada awalnya orang tak berapa yakin. Dia fokus untuk memudahkan pelanggan. Sama juga dalam hidup kita ni. Tak kiralah dalam bisnes ke, dalam kerja ke, jangan takut untuk berubah. Jangan malu untuk belajar benda baru. So, setakat ni untuk video aku pada kali ini. Subscribe untuk banyak lagi video yang akan datang. Aku harap hampa semua sihat belaka. Assalamualaikum, kita jumpa lagi nanti.